Aku tak faham dengan setengah orang Malaysia ni. Kan? Sebab aku rasa dia orang Malaysia lah. Sebab dia komen tu melalui page dia orang Malaysia. Berkaitan dengan flotilla ni kan. Perjalanan ke Gaza ni. Aku tak faham, ramai gila yang mempolitikkan seolah-olah macam kenapa korang pergi, HDN dah bayar ke, apa ni, kenapa korang pergi, lepas tu nanti kalau kena tangkap ni bertahan ke apa, nak minta kerajaan bantu lah tu, apa ni, macam mana anak-anak bini tinggalkan dekat Malaysia, macam-macam lah yang aku baca. Dan aku tak faham. Yang perginya bukan adik-beradik kau. Yang perginya bukannya pakai duit kau. Yang perginya bukannya menggunakan apa ni, apa, tangan dan kaki kau. Dia nak pergi, biarlah pergi. Aku pun kalau ada peluang aku nak pergi. Cuma aku tak tahu, tiba-tiba sedar-sedar dia orang dah nak pergi. Tidak, aku pun dah apply. Kan, kau tak dapat pergi, tak dapat nak tolong, kau duduk diam-diam sudahlah. Kau tak nak cakap benda baik, doa pun tak nak, kau diam sudahlah. Orang tu kan guna pakai duit mak bapak kau pun. Yang kau tanya macam-macam soalan pelik-pelik, macam bangang, macam hari ni tak sekolah, macam hari ni baru tahu kan, benda yang dah jadi dekat 70 tahun punya cerita kan. Macam Google tu ada, tak ada, kau tak reti nak pakai Google, tak tahu nak type bahasa Inggeris macam mana kat Google, kau type kat ChatGPT tu, kan senang, banyak ada. Pergi tanya, pergi sembang dengan ChatGPT tu. Aku rasa ChatGPT tu sembung kau jadi apa sound korang ni. Pelik aku. Lepas tu siap kata Sabah dan Sarawak tidak bersama lah. Lepas tu ada yang Cina-Cina Malaysia ni apa benda lah. Ni bukan soal agama. Ni soal kemanusiaan. Esok-esok kalau kita pula kena serang dengan benda mana kita nak tahu kan. Sebab benda ni bukan baru jadi hari ni. So sebelum sepanjang 70 tahun ni macam-macam benda tu. Bosnia ada, Kongo ada. Banyak je negara yang bukan negara Islam pun kena benda-benda macam ni daripada pihak-pihak yang lain. Bukannya baru hari ni. So jadi janganlah tak cerdik sangat. Pelik aku. Aku rasa orang Malaysia ni patutnya cerdik dah kan. Informasi di depan mata, TV ada cerita pasal benda-benda ni sentiasa. Apa, media sosial berlega-lega, takkan dia bangang lagi. Dan aku rasa diorang ni macam dibayar oleh Israel pun ada kan. Dia jadi macam dia jadi monkey Zayobot kan. Aku panggil macam tu lah. Sekarang ni aku ada je komen-komen macam ni, aku terus cakap macam tu, ni monkey Zayobot, Zionist bot. Kurang ya. Kalau dibayar tak apa juga. Ni tak dibayar pun ideologi kepala otak pun banggang tak. Aku pening lah. Orang nak pergi, biarlah dia nak pergi. Apa masalah ni? Tak pakai pun kederat kau. Pening aku lah.